Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak review satu model kereta. Yang ni video yang kedua lah. Yang sebelum ni AZG. Dan hari ni saya nak review Azia X warna merah. Okey, yang ni kereta display lah. Jom kita tengok kunci. Kunci dia menggunakan kunci keyless untuk Azia X. Beza harga 1000 lebih sahaja. Tapi atas minat masing-masing lah. Ada orang suka AZG, ada yang suka Azia X. Okey, kita tengok dekat kunci ni. Yang ni button Pro 2 untuk kita lock kereta. Dekat bawah ni unlock. Dari segi unlock ni, kalau kita tekan sekali dia buka blow driver, tekan 2 kali baru buka belakang, bonet dan alam. Dan kita boleh buka juga kunci dekat sini. Ada button dekat sini lah. Kita tarik, kita tolak ke kanan dan tarik kunci sahaja. Kalau kunci habis bateri lah. Okey, jom kita tengok dekat depan dia. Okey, untuk Azia X, lampu LED lah. Kalau pasal lampu dia LED, bukan halogen. Dan turun dekat bawah sikit, dia ada sensor hadapan. Ni sensor dah. Dan dia tak ada DRL untuk Azia X. Boleh tengok grill dia. Untuk Azia X, sini semua hitam. Kalau SE dengan Advance, tak silap saya warna silver ke warna chrome dekat tengah sini. Okey, kita pergi dekat tepi sisi. Untuk Azia X, dia tak ada skirting. Dan yang mana belum tahu lagi, saiz tayar Azia G, Azia X sama sahajalah. 175, 65, 14. Dia pakai rim 14. Senang saja nak membezakan Azia X. Dia ada emblem X dekat sini. Okey, kalau kunci keyless kita touch dekat sini. Touch sekali buka blow driver. Kalau touch 2 kali baru buka belakang. Okey, lupa saya nak bagi tahu. Untuk side mirror Azia G, Azia X, kita flip manual dah. Okey, jom kita tengok dekat sini. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada sensor parking hadapan untuk Azia X. Yang ni traction control, yang ni tempat rendahkan lampu. Kosong ni normal lah. Untuk steering, tak ada balok lah. Dan dia tak ada power button Azia X. Nak start, tekan push start button. Dan Azia X, bila lampu LED, dia ada sensor dekat sana. Kita letak dekat auto. Bila lalu tempat gelap, dia akan menyala lampu. Okey, kita pergi dekat meter. Kereta ni kereta display lah. Okey, meter RPM tak ada. Bila pusing ke kanan, kita ada gear. Sekarang ni duduk di P, sensor pintu, jam, dan bawah ni kita ada mileage. Yang ni radio button. Azia G, Azia X dan SE sama dah. Multimedia display dia sama saja. Boleh Bluetooth, boleh pakai USB. Ada USB kat sini. Okey, Bluetooth ni memudahkan korang lah. Nak dengar lagu, nak pasang Waze, ataupun nak guna untuk Google Maps dan sebagainya. Mudah. Zaman ni kita perlukan benda tu, button Bluetooth ni. Okey, yang ni double signal. Dekat bawah ni panel aircon. Yang ni menu. Azia G, Azia X sama. SE dengan Advance sahaja yang beza. Okey, design seat pula macam mana? Sekejap. Kita tengok design seat. Okey, dari segi design seat, apa bunyi ni? Okey, design seat sama saja. Seat dia. ABS kita ada, airbag kita ada 2 lah. Sini dengan sana. Untuk Azia G, Azia X sama. Okey, belakang. Sini tu tengok situ. Situ. Mana dia tengok situ. Dengan tu berakhir. Jom kejap. Jom kita tengok ruang boot.
Yang ni carpet lah. Ni carpet original. Yang ni carpet gear up. Lagi spray. Okey, ada tayar spare. Untuk Pro 2 Azia ni, yang mana nak letak stroller dalam bonet muat dah. Stroller lepas tu bag. Untuk model Azia ni, yang mana gaji basic 1,700, ada lesen, ada potongan KBSP, gaji masuk bank, nak mohon, nak bayar down payment boleh, nak buat full loan pun boleh. Yang mana nak tengok kereta depan-depan, boleh datang ke showroom kita, Pro 2 Nasrum 3S, Kubang Krian, Kelantan, ataupun nak buat secara online pun boleh, tak ada masalah. Boleh ambil nombor telefon saya. Ilman Pro 2, pilihan anda.